Assalamualaikum semua, Azam kat sini untuk Teknik VM. Alright, ini ialah tablet 12 inci yang terbaru daripada Honor Malaysia, iaitu Honor Magic Pad 2, Magic Pad 2. So harga dia dijual kat pasaran Malaysia pada harga RM2,799 dan ini adalah tablet yang agak menarik untuk harga macam ni. Jadi apa yang best pasal tablet Honor 12 inci ni yang sekarang ni? Jom kita tengok sekarang. Alright, so first sekali apa yang best pasal tablet ni? Okay, jadi of course benda yang paling obvious sekali adalah size screen dia yang sangat besar lah. Jadi tablet ni dia ada screen 12.3 inci. Alright, bukan tablet ni je yang ada screen 12 inci. Cuma yang best dekat tablet ni adalah dia punya sepadan bezel dekat tepi skrin ni. Boleh kata nipis, sangat nipis, iaitu sekitar 4.9 mm. Jadi antara yang boleh kata paling nipis kat pasaran sekarang. Jadi memang hampir keseluruhan bahagian hadapan ni ialah skrin sahaja. Memang korang tak akan diganggu dengan sebarang black border. Memang ada tapi nipis je. Cuma kadang-kadang apa yang tak best kalau dengan bezel yang nipis ni ialah sebab contohnya kalau korang guna tablet dengan pegang macam ni, kadang dia akan detect kau punya daging dekat bahagian tapak tangan ni tau. So kadang-kadang benda tu boleh agak mengganggu. Benda tu tak adalah berlaku kerap sangat tapi dia still akan kadang-kadang detect korang punya daging dekat tapak tangan ni. So benda ni boleh jadi agak annoying. Lepas tu of course korang ibu jari mestilah macam nak tengah sikit kan. So benda ni pun kadang-kadang dia akan detect juga. Jadi aku rasa sebenarnya tablet ni dia paling sesuai kalau korang bukannya guna pegang macam ni. Instead korang pautkan dengan dia punya keyboard. Alright, sambung lagi cakap pasal screen dia. So tablet ni dia gunakan screen dengan panel OLED resolution 3K. Lepas tu dia punya refresh rate sampai 144Hz. Jadi of course kalau korang tengok movie ke video ke memang kualiti warna dia akan nampak sangat cantik lah, sangat pop out. Kalau warna hitam tu memang sangat gelap, warna putih dia pun memang sangat terang. And then kalau korang swipe dekat tablet ni memang akan rasa sangat lancar lah sebab dia refresh rate 144Hz. In fact, tak banyak tablet lain yang ada refresh rate sampai tinggi macam ni. So ini adalah tablet yang sangat smooth lah kalau korang guna. Benda ni agak menarik sebab kebanyakan tablet jenama lain macam Samsung contohnya, panel OLED macam ni cuma ada dekat tablet yang harga lebih kurang 3,000 ke atas, tapi dengan tablet ni harga sekitar 2,800 korang dah boleh dapat skrin macam ni. Kemudian kalau korang guna tablet ni dekat kawasan yang ada cahaya matahari terik, jangan risau sebab tablet ni dia ada kecerahan ataupun peak brightness dia boleh cecah sampai 1,600 nits. Lagi terang daripada kebanyakan laptop. So kalau korang nak buat kerja kat luar ke, memang sangat sesuai. In fact, kalau korang berada kat bawah cahaya matahari yang sangat terik pun, skrin tablet ni still boleh nampak. Dan of course, mendampingi tablet ni ada 8 speaker dekat tepi ni dengan pengiktirafan IMAX Enhanced. Aku sendiri tak tahu kalau pengiktirafan tu ada sebarang makna atau tak, tapi kualiti audio dia memang aku dah try, memang rasa sangat best, sangat jelas. So kalau tengok movie atau nak dengar lagu pun aku rasa memang speaker ni boleh layan. Okay, dah habis cakap pasal screen, sekarang nak cakap pasal benda kedua yang best pasal tablet ni, iaitu pasal dia punya design dia. Alright, first kali aku nak cakap pasal dia punya kenipisan ni sebab dia setakat 5.8mm sahaja, so sangat nipis. Tebal 5.8mm tu lebih kurang sama macam 7 kad kredit kalau korang start kat tepi tablet ni. Dan dia punya berat pun sekitar 555 gram sahaja. So memang sangat sesuai kalau tablet ni korang nak gantikan laptop dan masukkan dalam beg pun senang, sangat ringan. Especially bila korang gabungkan sekali dengan dia punya keyboard. Memang nampak sebiji macam laptop dah. Alright, of course cakap pasal design, kena mention sekali ada punya rekat belakang ni warna putih dia ni nampak macam agak eksklusif. Lepas tu dia matte, so memang sebarang kesan cat jari tak ada nampak langsung. And then ada corak macam corak garisan air ataupun macam camouflage kat belakang tu. So nampak agak eksklusif jugalah tablet ni. And then of course kita boleh nampak ada kamera bump kat sini, ada dua lens and then satu lagi kamera selfie dia ada dekat bahagian atas skrin ni. Dan of course kalau korang nak gunakan tablet ni macam laptop dan korang kenalah tahu dia punya function productivity dekat dalam laptop ni kan. So tablet ni dia gunakan sistem operasi Android 14 dengan dia punya UI Magic OS 8. So sekarang aku nak teruskan dengan benda ketiga yang aku suka pasal tablet ni, iaitu dia ada banyak function AI yang baru untuk tablet Honor. Okay, first kali dia ada AI Voice to Text, di mana kalau korang buka dia punya apps Notes dekat dalam tablet ni, dia boleh rekod sebarang audio. Mungkin korang pergi rekod audio dekat ceramah ataupun kuliah ke apa kan. Benda audio tu dia boleh transcribe kepada bentuk teks. So senang kalau korang nak refer balik apa benda yang dicakapkan dekat dalam korang punya ceramah tu. And then lagi best, function transcribe ni dia sokong bahasa Inggeris, bahasa Cina dan juga bahasa Melayu. Hello everyone, today is a beautiful day and just now I had fried rice for breakfast and later for lunch I'm going to have chicken chop with French fries.
Of course, dia ada support banyak lagi bahasa, bahasa Turki, bahasa-bahasa Eropah dan sebagainya. Tapi aku rasa ini adalah 3 bahasa yang penting untuk orang Malaysia lah kan. Dan juga dengan function transcribe ni, dia turut boleh menterjemah ataupun translate audio yang tengah dicakapkan. Sebagai contoh, tablet ni dia rekod ceramah dalam bahasa Cina atau bahasa Inggeris. Kemudian dia transcribe audio tu, teks dia, and then boleh diterjemahkan kepada bahasa Melayu. Dan juga boleh terjemah daripada bahasa Melayu kepada bahasa-bahasa lain juga. Hello everyone, my name is Azam. This morning I had fried rice for breakfast, and later for lunch I'm thinking of I'm going to want to eat maybe fried chicken with French fries and Coca-Cola. Benda ni bagus sebab biasanya kalau jenama lain kalau cakap pasal bahasa ni dia boleh support bahasa Inggeris, bahasa Cina, tapi bahasa Melayu dia akan tak support. Aku tak tahu kenapa, tapi bagus Honor dia support bahasa Melayu. Cuma aku perasan bila aku dah try function transcribe dengan translate ni, dia punya processing untuk bahasa Melayu tu agak perlahan kalau compare dengan bahasa Inggeris. Dan juga waktu record audio, tablet ni dia boleh detect kalau ada 2 orang yang berbeza tengah bercakap. Sebagai contoh, ada orang A tengah cakap, dia akan transcribe lain, and then kalau ada orang B tengah bercakap, dia akan transcribe lain. So, baguslah kalau ada mungkin korang tengah dengar forum ataupun ceramah yang ada 2 orang bercakap. Hai, nama saya Azam. Pagi tadi saya makan nasi goreng. Hai, nama saya Zaidan. Pagi tadi saya makan roti telur. Alright, lepas tu dia ada Magic Portal. Ini function yang kita pernah tengok sebelum ni dekat telefon Honor. Mana kalau korang nampak sebuah image ataupun korang nak highlight sebuah teks tu, dan korang nak hantar image atau teks tu kepada orang, nak share kan, nak share dengan cepat, korang cuma perlu hold dekat image tu and then korang drag ke bahagian sisi screen. And then akan keluarlah option-option yang korang boleh share kepada Facebook ke, WhatsApp ke, Instagram chat ke dan sebagainya. And then of course kalau korang betul nak gantikan tablet ni dengan laptop korang, obviously korang perlukan dia punya Office software. Dan memang tablet ni dia datang sekali dengan dia punya Office software, nama dia Honor Docs. Jadi dengan Honor Docs ni korang boleh tulis dokumen, korang boleh buat presentation slide, korang boleh buat spreadsheet macam dekat dalam Microsoft Office dekat laptop korang. In fact dia punya UI pun lebih kurang sama supaya dia akan memudahkan korang untuk buat sebarang kerja-kerja productivity korang lah. Dan kalau korang nak save korang punya dokumen tu sebagai file PDF pun boleh. And then kalau korang tengah melayari sebarang laman web and then korang dapat suatu info yang menarik, kalau sebelum ni biasanya korang just screenshot je kan. Tapi dengan Honor Magic Pad 9 ni dia ada function, kalau korang swipe 3 jari serentak macam ni, dia akan save the whole web page bukan setakat screenshot je. Dan semua info dekat dalam web page tu akan save terus. Tapi kalau korang lebih gemar nak menulis dekat atas tablet ni menggunakan stylus, dia ada function AI Handwriting Beautification yang kalau korang tulis cakap ayam dekat screen tablet ni, dia akan cantikkan sikit supaya nampak lebih kemas dan lagi senang baca. And then dia ada AI Formula Recognition. Ini sangat berguna kalau korang lebih kepada nak tulis pasal benda-benda sains ataupun mathematic equation, sebab dia akan sebarang equation yang korang tulis dekat situ dia akan cantikkan supaya nampak lagi profesional. Okay, so dah habis cakap pasal semua function AI yang baru. Sekarang aku nak cakap pasal benda keempat yang best pasal tablet ni, iaitu pasal dia punya specs dia. Sebab dia punya specs agak canggih So dia first kali dia gunakan chipset Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3. Jadi dia punya performance ni hampir setaraf dengan telefon-telefon flagship yang dilancar pada tahun 2024 ni. Of course, dia tak sama taraf dengan Snapdragon 8 Gen 3, tapi still 8S Gen 3 ni still boleh hasilkan performance yang sangat tinggi kalau korang main game ataupun buat sebarang apps yang berat dan sebagainya. Right, untuk memory dia ada RAM 12GB tapi boleh dibesarkan lagi secara virtual sebanyak 8GB lagi. So total RAM dia boleh jadi sampai 20GB. Dan dia punya storage dalaman dia ialah 256GB. Tapi dia tak ada sebarang card microSD untuk besarkan lagi storage dia. So agak kekurangan agak situ. Alright. Lepas tu bateri dia besar, 10,000 mAh, boleh tahan sampai 13 jam screen on time. Tapi of course itu macam boleh kira standard lah untuk tablet besar macam ni. Tablet jenama lain pun ada bateri, dia punya bateri life pun macam ni juga. Kemudian waktu charging pula, tablet ni dia sokong kadar charging yang agak laju, iaitu 66 watt. Agak laju sebab aku dah try charge. Dalam masa 1 jam setengah je boleh charge penuh daripada 0%. Cuma yang tak best ni adalah dalam kotak dia tak ada charger. So charger ni korang kena cari sendiri. Jadi itu je benda yang best pasal tablet ni. Dan dengan harga 2,799 tu, of course aku tak cakap tablet ni murah, dia agak tinggi, tapi dengan harga macam tu, aku rasa korang boleh dapat value yang sangat tinggi berbanding tablet jenama lain pada harga yang serupa. Dan juga dengan harga RM2,799 tu, kalau korang beli awal, korang akan dapat sekali stylus ni, Honor Magic Pencil 3 dengan dia punya keyboard ni.
order Magic Pad 2 Smart Bluetooth Keyboard. Benda ni dapat free sekali kalau korang beli tablet ni awal. So 2,799 tu harga yang agak berbaloi lah. Alright, jadi sampai tu je video kita kali ni. Bagi tahu kita dalam komen kalau korang berminat dengan order Magic Pad 2. Ikuti kita orang dekat semua media sosial dan download app Technif untuk giveaway yang menarik pada setiap bulan. Terima kasih kerana menonton. Kekal sihat, kekal selamat dan jumpa lagi.